Jangan lagi, kau jangan lagi. Duduk. Kau masuk. Kau duduk dalam tu. Duduk sana, confirm aman. Betul. Pergi. Sana lah bang, kau dah keluar, kau boleh duduk sini lagi. Apa, jom. Kau ke mana? Buka. Ada barang tak? Aku ada. Kau pula duduk dalam ni, elok je. Keluar. Kau off phone tu. Kau pergi basuh tangan, kau pergi kat member kau tu. Dia punya pembelian, ordering. Ni, Office ada permit, tak tahu. saya tanya dia cakap dia permit tu, dia cakap dia dah submit tapi tak approve. Okey. Sekarang ni anggota cakap, so apa snap gambar yang apa yang tak approve tu lah. Dan dia cakap nanti hantar. Itu Tapi memang ikut dia punya frame, framing kan. Okey, so bulan 4 tu kan kita minta sampai bulan 4. 4 ke 7? tak pasti. Itu grey area tu kat mana? Memang you dah tahu foto. Tapi dia hidup dia buat apa? Kita bawa dia sekali. Biasa kalau gunting berapa charge? 15. Satu hari berapa orang gunting? Tengok ikut hari lah. Ini betul lah, mana yang tadi tu dia menipu pegawai kerajaan. Tak tahu lagi apa dosa dia buat dekat luar. Tapi dia lindung you lagi. You memang tak ada apa permit. Tapi you memang pandai gunting. Awak kata dia tak kerja tapi dia tahu cantik. Perangai macam ni, menipu ni lah. Perlu diteruskan. Dia kecil lagi. Kecil mana? Kecil ni. Gelak. Dia tak kisah umur kecil ke apa ke. Yang penting datang Malaysia kena buat baik.